9029 nombor belakang dia. Ni bagi clue. Ni mudah pula, ramai pula angkat ni. Allahu Rabbi, orang sama. Rasa boleh dah dia ni tu. Assalamualaikum. Salam. Ada tengok live ke? Ada. Saya seronok tengok dia punya wallpaper dia. Display picture dia gambar ikan kucing. Ni kali ke berapa dah menang ni? Hari tu dah menang 2 kali. Hari tu dah menang 2 kali. Ni menang kali ketiga. Ya betul. Subhanallah. Tengoklah dia beli pun 300 ni. So, okey, saya nak minta saya slowkan, nak minta nombor akaun Okey, kejap. Subhanallah. Apa amalan akak yang menyebabkan akak ni murah rezeki sangat ni? Tak adalah. Okey. Maybank Okey, apa nombor dia? Okey. Okey. Subhanallah. Ni kali ketiga dah menang. Rezeki akak. Okey, akak boleh tak kita buat video call? Okey. Orang yang sama 3 kali dah call. Yang best ni sebab bila saya call nombor dia, dia keluar gambar ikan yang ada kucing tu. Ikan gemuk. Okey, ni dia RM200. So far macam mana perasaan akak dah 3 kali menang ni? Best. Ya. Ke sebelum ni bila akak join cabutan-cabutan memang selalu menang? Boleh lah. Oh ya. Oh. Subhanallah. So, akak ada apa-apa ni tak nak share ke tentang makanan ke ataupun ikutlah akak rasa yang akak teringin nak share. Makanan semua sedap. Daging salai tu memang suka sangat. Subhanallah. Lam Sheng dah try dah? Baru nak try ayam. Apa dia? Lam Sheng dah try Lam Sheng? Belum. Beef rib dah try? Belum juga. Kalau lam sheng, kalau daging salai tu rasa sedap, beef rib dengan lam sheng tu dia 10 kali sedap. InsyaAllah. Gurau je. InsyaAllah. So, tahniah, terima kasih banyak sebab sentiasa support terhadap kita. Saya rasa macam semua akak punya je dalam ni sebab akak selalu beli. Banyak kali beli ni. Tak tahu juga kan, takut nanti dapat